Ini adalah kisah kami para robot. Kami semua diciptakan oleh Jesse Jameson di luar angkasa. Dan kami hidup damai sementara Mother Drones masih belum dihantar. Dunia di bumi menjadi sangat hancur sebab letusan tu. Aku dan para robot lain tercampak ke planet ni. Terciptalah planet Kolips. Ini robot yang tercampak dan dia beruntung bersama kawannya. Jika tak, mereka akan keseorangan dan mati tanpa makanan. Ini adalah generasi baru. Kemudian Jesse Jameson menghantar Mother Drones untuk membunuh kami semua. Dan aku tak sangka Jesse Jameson boleh membuat macam tu. Padahal kami dah ciptakan semua yang dia nak. Rumah, kesemuanya. Dia membunuh kami. Sementara ayah aku membuat pintu yang menunggu insiden terjadi. Aku tak suka kan benda tu. Jadi Mother Drones betul-betul meresahkan aku. Itu adalah benda yang aku benci. Dan mereka ciptakan pintu-pintu ni untuk apa? Untuk apa? Jawab. Mereka saja je tunggu insiden. Jadi aku ciptakan raikan ni yang sangat menakjubkan. Okey, korang kalau takut memang menakutkan pun boleh jadi tertembak dekat korang semua. Uzi, jadi kerja dia adalah membuat Oh, jadi ni tak termasuk lah. benda tu. Dan kau buat apa, Uzi? Tak termasuk. Okey ya. Dah tak ada warna lain ke? Merah macam tu? Tak guna. Terlupa juga mulut orang tua tu. Okey, sakit. Betul-betul sakit. Tengok tu orang yang hampir letup muka dia sedih. Dek? Hai Uzi, aku baru sampai kat sini. Oh, kau tak apa ya? Mesti dalam hati kau cakap macam tu, ke? Okey, aku tak sangka betul ya kau anakan. Ya kan? Betul kan? Kalau betul pun apa yang kau nak buat? Dan Kau memang suka aku risau, kan? Uzi. jangan cakap macam tu. Geli aku. Kau pemayu ya? Kau nak sekali aku tembak dekat muka kau dah. Jangan hulur begitu Malam ni dekat aku nak mengendap-ngendap. Okey, Kau jangan bagi tahu sesiapa. Dan kau tak boleh nak kacau aku. Jangan pernah buat aku marah. Kau ni. Kau tak Tak, aku tak marah kau. Cuma masalah hormon. Bye. Bye-bye. bangun. Aku dah buat kerja. Okey, benda ni sangat tak berguna. Benda ni okey, akhirnya benda ni ya. Tak ada orang. Baik. Okey, bagus. Betul-betul tak ada orang dah dekat sini. Tajam.
Baik, mari aku buka. Buka ya. Ayah, apa ayah buat dekat sini? Okey, apa yang ayah buat ya? Tak buat kerja sekolah ni. Tipu. Betul. Ayah yang tak percaya. Bolehlah.